Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Khamis, 30 hari bulan Julai 2026 Masihi bersamaan dengan 15 Safar 1447 Hijriah. Sekarang ini tepat pukul 6.50 petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Kemarin sebab pada buat video daily report kemarin, kemarin apa, hari Rabu tak? Ya betul, hari Rabu. Saya sebenarnya saya janji nak pergi ke Persyakat tu, nak pergi ke Masjid Persyakat tu. Saya tak terus pergi lah. Saya relax dulu, rehat dulu. Dalam pukul 6.30. 6.30 baru saya tak nak pergi. Lepas tu pergi pusing-pusing pasang malam dulu. Yang mana pukul 7 tu baru saya sampai sana dah pukul 6 suku dah lah. Pukul 6.30. 6.30 maknanya dalam 45 itu siapa. 15 minit dia main musim-musim pasal malam tu. Beli roti jong, makan-makan. Lepas tu dah dekat pukul 7 tu. Dah pukul 7 saya pergi ke masjid. Lepas tu tunggu my Facebook, tengok Facebook apa tu. Pada pukul 7.20 tu maghrib. Azan maghrib. Lepas tu sembahyang maghrib berjemaah. Lepas tu dengar kuliah tafsir kisah Nabi Isa, Maryam dan Nabi Isa apa semua tu lah. Sambung lihat minggu lepas, 2 minggu lepas. Minggu lepas tak ada, tak hari. Ustaz tu tak hari. Hak ngajar tu. Lepas tu pas selesai tu sembahyang Isyak seperti biasalah. Pas selesai sembahyang Isyak tu saya pun terus balik ke ni lah. Balik tu singgah ke kedai Fikri. Minum malam seperti biasa, 11.20. Saya balik ke rumah, tidur dalam pukul 3.16 petang. 3.16 pagi. Bangun pula pada pukul 6.28 pagi. Bangun terus mandi-mandi, sembahyang subuh, makan sarapan. Lepas tu pukul 7.40. 7.40 ada 7.40 atau 7.50 tak? 7.56 baru pergi ke kedai Fikri. Order air. Lepas tu buku lah, air buku lah. Lepas tu yang dah pukul 8.12. 8.16 dah, 8.16. Saya terus pergi ke bergegas tempat bekerja lah. Jadi hari ni klik tu sampai sana tu terus gaul seming lah, gaul untuk sambung untuk kerja konkret sambung sudah ada 2 lubang kita tak konkret lah, 2 lubang kita tak konkret tu. Lepas selesai ada 2 lubang konkret tu, berarti kat batau pula untuk tapuk tiang foundation tiang tu. Lepas tu tu kerja hari ni. Lama kat dah juga. Jenuh jugalah. Atau kali-kali sikit untuk tapuk untuk antara tiang ke tiang tu nak ikat 9 pula kan. Ikat 9 sila batau tu, ikat 9 tu. Maka tu kan nak buat penambungan tu. Dalamnya tu nak penambungan pula. Untuk tinggi kata, untuk sambung rantai ke tempat dia tu. Muka garah kereta kan ni. Garah motor ni. Tidak sutuh garah. Karas. Lepas tu tak ada dinding. Kalau ada pun sekat pinggang gitu lah. Ikat batau kat pinggang lah. Lepas tu gitu lah kerja hari ni. Dah siap tadi dah ada pukul 3 suku siap. Sampai pagi, lepas tu terus balik lah 3 suku tu. Sampai di rumah dia ada 2.35. Terus mandi, terus semaya Zuhur. Pada pukul 3.50 baru dah semaya Zuhur lah. Sebab clear belakang mandi ke apa semua tu, siap clear belakang Zuhur. Lepas tu makan nasi, makan tengah hari. Lepas tu duduk tunggu asar tu, khabar. Kawan-kawan Jenera bangun tersedar tu pukul 4.41. Tersedar. Tak lama mana dah tidur jenera. Pukul 4. Mana 40 minit juga tertidur dalam 40 minit juga lah. Pukul 4 tu tidur, bangun pada pukul 4.41 tu setelah mula orang biasa.
Tapi tak main asal lagi, dia main gila main Facebook dulu kan. Dia tengok Facebook apa macam-macam perkembangan politik Negeri Sembilan lagu mana gitu-gitu macam-macam lah, macam-macam julak lah, macam-macam lah. Benda-benda hak dia tu penganalisis habis tu lah, ada benda-benda tu. Ramalan daripada tu, daripada pihak ni, berbagai pihak lah. Kita tengok bagaimana politik untuk Negeri Sembilan ni. Muka PRN ni pada 1 Ogos ni dah. PRN Negeri Sembilan. Lepas tu BNPN versus PH. Lepas tu habis lepas tu dah alik-alik gitu. Pukul Nes tengah barulah mandi-mandi semaya asar. Lepas tu duduk relax sekejap ni. Internet tak ada, line internet tak ada dah. Bila ni muka line internet tak ada. Ya tak cara tu. Kalau tidak dia gila ngadak tu Facebook lagi. Alik-alik lagi. Dan 4 terus main sini. Kemudian 50 saat ni terus buat video daily report ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.